dalam banyak-banyak Hot Wheel kan. Yang ni pun menarik tau sebenarnya, heavy hitcher ni. Sebab apa? Sebabnya dia ada sangat banyak kelebihan yang orang tak tahu. Heavy hitcher ni. Yang ni. Truck ni. Ni sekarang ni dah keluar jenis baru, tak cantik langsung. Tapi yang sebelum tu memang cantik. Inilah bentuk dia. Memang cantik. Apa kelebihan dia? Nombor satu, dia besi kat bawah. Dia besi kat bawah. Memang dia berat. Lepas tu, kenapa dia besi kat bawah ni? Sebabnya, kelebihan dia, dia boleh tarik kereta. Nampak? Dia boleh tarik kereta lain. Jadi kalau siapa yang ada ni boleh pergi tarik kereta. Jadi kalau kereta lain macam bocor ke apa tepi jalan tu semua, jangan risau. Sebab apa? Sebab dia boleh datang tarik. Contohlah, bawa Ford Mustang. Bawa Mustang, tiba-tiba Ford Mustang bocor tayar. Bocor tayar ke, tercabut tayar depan ke. Dia pergi, dia boleh gantung belakang dan dia boleh tarik. Terus tarik bawa pergi ni. Bawa pergi bengkel. So, dia punya belakang ni, dia boleh tarik, nampak tak? Dan dia punya yang hitam ni boleh gerak tau. Boleh gerak ke atas sikit untuk kita nak naikkan kan. Takkan nampak 4 tayar duk atas jalan. Angkatlah 2 tayar. Gitu. So, itulah kelebihan heavy hitcher ni. Siapa yang collect benda ni? Cuba komen sikit kat bawah.